Kalau bila ditanya bila besar esok nak jadi apa, ada statistik yang mengatakan lebih nak menjadi influencer. Bagi diorang sistem akademik tidak menjamin. Degree tu hanya sekeping kertas saja. Kalau berbalik pada cerita apa-apa persoalan Tuan Haji tadi tu, okey, ramai nak jadi social media, apa nak jadi influencer, influencer dan sebagainya. Saya tak pelik lah. Okey, tak pelik. Tapi cumanya saya pernah ditanya soalan macam ni. Saya minta pelajar-pelajar berfikir. Alright. Saya kata kat pelajar-pelajar, okey, bagus kalau awak jadi influencer ni, memang awak akan jadi banyak duit, okey, awak akan jadi terkenal, okey. Memanglah awak akan jadi famous lah. Tapi tahukah anda berapa ramai pengguna TikTok di Malaysia? 19 juta orang yang aktif bermain TikTok. Ramai. Ramai kan? Ramai. 19 juta. Lebih kurang, lebih daripada separuh lah. Lebih separuh. Kita punya rakyat pun saya rasa dah 33 juta 33 kan. juta. Right. Lebih 50% Ya, yang aktif bermain TikTok. Okay, saya tanya pelajar-pelajar depan saya. Okay, boleh tak bagi saya 50 nama TikTokers yang terkenal? Saya nak 50 je daripada 19 juta. Dapat? Tak dapat. Tak dapat kan? Saya kurang lagi 20. 20 mungkin ramai. Kalau tanya saya, saya pun tak boleh nak bagi nama sampai 20 tu. Okay. Diorang pun macam diorang ada sebut lah, okay, tapi tak sampai 20. Itu bermaksud daripada 19 juta kita ambil lah 10,000 yang berjaya. Kan? 10,000 bagi 19 juta, berapa persen mereka yang berjaya dalam social media ni? Mesti 0.00. Saya tak pastilah berapa number dia kan. Tapi very very few and small number. Betul ke tidak? Betul. Dia tak semudah tu lah sebenarnya. Ya, tak semudah seperti mana mereka berjaya yang kita nampak pada hari ni. Okay. Tapi cuba kita ambil universiti. Ya, okey. Universiti, okey, 1,000 orang yang graduate. Okey. Berapa persen yang berjaya atau dapat pekerjaan? Saya rasa kalau saya tengok kajian, more than 80%. Kalau macam universiti saya sendiri pun 99.8% dapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. Oh, okey. Pekerjaan tu masuk income lah. Nampak tak besar tak peluang untuk berjaya ataupun bekerja? So maksudnya kenapa kau nak pilih satu laluan yang sukar, yang mana percentage dia sangat rendah untuk jadi berjaya, berbanding kau masuk ke universiti dah confirm lebih 80% kau boleh bekerja. Bukan bekerja kat dalam negara je, luar negara pun boleh pergi.